Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Anwar, Master Goal. Hari ini saya ingin memperkenalkan berkaitan dengan e-goal. Okey. Okey, bagaimana ingin membeli e-goal secara online di dalam kedai emas di Semantat? Pertama, kita pergi dekat dashboard ni, kita akan dapat lihat harga semasa, harga emas langsung. Hari ni RM550,000 untuk sekilo atau RM550 untuk segram. Ini untuk emas baru, emas pre-love bernilai RM536 segram harga hari ini, iaitu 22/6/2026. Okey, spread hari ini adalah RM52 segram. Ini adalah keuntungan syarikat untuk 1 gram adalah RM52 untuk hari ini. Okey, jadi hari ini kita pergi sini untuk kita pergi kepada e-goal. Okey, kita pergi kepada e-goal, kemudian kita ingin membuat pembelian. Okey, beli e-goal. Okey, jadi beli e-goal nak beli emas. Kita boleh membeli emas serendah RM10. Okey, minimum belian adalah RM10. Kita boleh nak beli ikut gram. Berapa gram yang kita nak beli. Okey, contoh kita nak beli 0.1 gram. Kita nak beli 0.1 gram pun boleh. Okey, jadi 0.1 gram kita boleh beli ikut gram. Nanti dia akan beritahu 0.1 gram. Nilai untuk 0.1 gram adalah RM55. Okey, RM55. Kemudian payment gateway charge RM1.25. Jadi kita bayarlah dengan harga RM56.25. Okey, kita bayar menggunakan payment gateway. Di sini kita ada bank-bank, local bank untuk kita buat payment gateway menggunakan FPX. Okey. Ini adalah untuk ringgit. Sekiranya untuk gram, sekiranya kita nak beli ikut ringgit, kita boleh membeli serendah minimum RM10. Okey, RM10. Kemudian kita tengok ni, kita boleh beli kedai emas di Semantan serendah RM10. Kita akan dapat 0.0164 gram. Okey. Jadi kemudian di sini kita ada bayar RM1.25 payment gateway, total RM10.25, and then di sini ada diskaun. Okey, penyelarasan. Okey, setelah kita beli, okey, contoh kita beli 0.1 gram ni, okey, kita beli, kita boleh lihat dia punya kita ada sijil, kita tengok sejarah transaksi. Ini yang saya beli, beli serendah RM10. Kita tengok kita ada sijil, resit pembelian. Okey, resit pembelian ni kedai emas di Semantan kita ada resit pembelian. Ni kita ada company registration lah sini. Okey. Okey, di sini resit pembelian, nombor resit ada, cawangan kita beli secara online. Tarikh yang ni saya beli 24/5/2026, kaedah bayaran Semantan voucher. Kita boleh menggunakan voucher. Okey, kemudian di sini kita tengok harga waktu itu RM570 segram. Saya beli RM10 lah. RM10. Kita ada dia punya resit di sini. Okey, ini untuk RM10. Okey, kemudian di sini ini untuk pembelian biasa, e-goal. Manakala untuk kita nak buat STI, STI maksudnya special trade-in. Okey, special trade-in kita kena klik butang ni. Okey, untuk membuat special trade-in, okey, untuk buat special trade-in, kalau kita tengok ini sesiapa yang membeli untuk special trade-in, company akan bagi diskaun RM20 segram. Jadi kalau harga 536 hari ini, kita akan tolak lagi RM20 menjadi RM516. Okey. Jadi di sini kita baca minimum untuk membuat STI berat adalah 0.25 gram. Okey, 0.25 gram. Jadi di sini kita boleh ikut gram. Okey, kita membuat STI minimum 0.25 gram. Okey. Kita beli 0.5 gram. Okey, kemudian kita turun ke bawah.
Okey, kemudian kita tengok sini, tanda tangan akad. Okey, di sini adalah akad pembelian. Okey, wajib diertikan tanda tangan. Ini adalah akad mengesahkan bahawa saya membeli emas Sri Semantan ini. Jadi saya pun tanda tangan situ. Kemudian saya tik sini, saya telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat. Jadi kita baca terma. Okey, ini adalah syarat-syarat perjanjian Go STI. Pelanggan bersetuju memindahkan Ego kepada syarikat untuk diniagakan bagi program special trade-in selama 6 bulan. Syarikat akan memberikan mata ganjaran STI sehingga 25 mata ganjaran bagi setiap gram emas secara bulanan selama 6 bulan dan dikreditkan kepada Semantan Point. Selepas tamat tempoh 6 bulan, pelanggan boleh mengambil barang kemas, itu emas baharu di mana-mana cawangan dengan berat dan ketulenan yang sama, iaitu 916. Kita jual ni barang kemas 916 saja untuk STI. Sekiranya pelanggan memilih barang kemas dengan berat atau ketulenan yang lebih tinggi, pelanggan bersetuju membayar perbezaan harga yang ditetapkan oleh syarikat. Permohonan tukaran tidak boleh dibatalkan oleh pelanggan setelah diertikan. Pembatalan hanya dibenarkan melalui semakan pentadbir sekiranya bayaran belum dikeluarkan. Okey. Tanda tangan and then kita bayar mana-mana menggunakan payment gateway di sini. Local bank. Okey. Kalau kita tengok hari ni untuk 0.25 gram. Okey, harga ini 536. Okey, kemudian kita perlu membayar sebanyak RM134 untuk 0.25 gram. Okey, kemudian diskaun RM20 segram iaitu sebanyak RM5. Charge pembayaran RM1.25. Jadi kalau ikutnya 134 campur 1.25, 135.25. Kemudian ditolak dengan diskaun RM5, maka kita bayar RM130.25 sahaja. Okey, kemudian kita setelah buat bayaran, akaun ni akan hidup. Beli, kemudian seterusnya, kemudian akan dapat resip bayaran. Okey, itu cara dia. Sekiranya kita nak buat ni contoh dalam bentuk ringgit. Okey, ringgit. Ringgit sini kita boleh contoh RM1,000. Saya nak buat STI RM1,000. Okey, kemudian kita pergi sini, tanda tangan sudah, lihat. Untuk RM1,000, saya membayar RM1,000 untuk membeli emas dan untuk membuat STI pada hari ini. Harga semasa RM536. Okey, gram yang saya dapat 1.938 gram. Kemudian saya akan membayar sebanyak RM1,000. Okey, kemudian di sini ada diskaun untuk RM1,000, diskaun sebanyak RM20 segram, iaitu saya dapat diskaun 38.76. Okey, oleh kerana saya nak membeli RM1,000, jadi diskaun ini ditambah di dalam pembelian saya, jadi saya membeli dengan nilai RM1,038.77. Nilai diskaun ni ditambah di sini, maka saya akan mendapat emas yang lebih gram. Okey, kemudian charger gateway sebanyak RM1.25. Jadi saya perlu membayar RM1,000 Okey. Kemudian saya akan mendapat emas 1.9380 gram. Ini yang saya akan dapat dalam sijil dan perjanjian. So, di sini saya nak maklumkan bahawa untuk membuat STI, minimum yang kita buat adalah serendah 0.25 gram atau bernilai RM130. Okey, minimum untuk STI. Manakala minimum untuk membeli emas sahaja, saya tutup sini. Untuk membeli emas sahaja, minimum adalah sebanyak RM10 sahaja. Okey, itu saja pada hari ini. Saya ingin maklumkan bahawa bersamalah kita di dalam kedai emas Sri Semantan bersama dengan Special Trade-in Online. Kerana dengan cara online begini memudahkan kita dan barang kemas ni kita akan ke kedai untuk ambil setelah tamat tempoh. Okey, sekian saja. Terima kasih.